Kemarin kita dah belajar kan tentang sinopsis dan masuk sikit lah tentang watak dan watak kan. Jadi hari ni kita akan imbas balik apa yang kita belajar kemarin. Boleh? Boleh. Okey, saya tanya apa itu watak? Apa yang kamu faham tentang watak? Boleh seorang sukarela untuk jawab. Apa itu watak? Apa? Wewen? Berdiri ke cikgu? Berdiri. Okey. Watak tu yang saya faham berlaku dalam sebuah cerita. Pandai, tentang Wewen. Okey. Watak ini adalah pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Maksudnya dalam sesebuah cerpen tu ada orang yang melakonkan aksi tu. Maksudnya dia akan jadi watak dalam cerita tu untuk bangunkan cerita itu. Faham? Faham. Okey, seterusnya. Okey, watak dia ada dua. Itu watak apa? Tengok. Saya tanya siapa watak utama dalam cerpen ni? Pak Yaso. Pak Yaso. Pak Yaso. Okey, betul. Tepuk tangan. Banyak sikit. Okey, watak sampingan dia adalah dia selain Pak Yaso tu lah. Apa dia? Nora, betul. Lagi? Lagi, betul. Betul. Okey, tepuk tangan bagi sendiri. Okey, betul lah apa yang kamu cakap ni. Ini adalah watak utama dan watak sampingan dalam cerpen Air Mata apa? Air Mata Dalam. Okey. Seterusnya saya tanya apa itu watak dan perwatakan? Siapa menjawab tentang apa itu perwatakan? Sifat. Seorang bangun. Berdiri. Saya. Ya, bangun. Okey, perwatakan tu gambaran dan sifat yang dimiliki oleh sesuatu watak. Betul, tepuk tangan untuk Sabila. Watak ini adalah ciri-ciri yang digambarkan oleh watak tu. Jadi apa yang watak tu tunjuk tentang ciri-ciri tu, jadi itulah perwatakan. Ya. Okey, seterusnya. Okey, ini perwatakan dia lah. Okey, seorang semua boleh baca tak? Sama-sama? Boleh. Semua baca? Seorang yang bermaaf, seorang yang suka berkongsi ilmu, seorang yang ingin berusaha, seorang yang tegas, seorang yang berani, seorang yang taat perintah agama. Ada semua pertanyaan. Jadi kita akan uji minta sikit lah hari ni untuk tahu kamu punya tahap kefahaman. Kamu uji tak kefahaman. Okey, dalam ni ada nama kamu semua. Bila saya akan ni lah cabut dan bila dapat nama orang tu dia kena bangun murid tu, okey? Okey. Dan di sini ada dua kad, iaitu kad watak dan kad perwatakan. Kamu boleh pilih salah satu untuk jawab yang mana. Okey. Boleh cikgu. Bismillah. Siapa yang bertuah kita tengok? Hasib. Sila tampil ke depan. Yang bertuah. Okey, kamu baca dan berikan jawapan. Siapakah watak utama dalam cerpen Air Mata Dalam? Kau senang cikgu, Pak Yaso. Okey, betul tak semua? Betul. Pandailah sini. Saya lagi pandai. Okey, kita sambung nama kedua yang bertuah. Sabila. Saya nak bagi orang lain lah sabut. Saya. Sabut. Sabila. Dia atas ke depan. Okey, baca dan berikan jawapan. Nora tidak pernah berputus asa dalam mempelajari seni perdalangan walaupun badannya penat. Apakah perwatakan yang ditunjukkan oleh Nora?
Saya rasa perwatakan Nora seorang yang gigih berusaha. Kenapa kamu tergigit? Sebab dia tak pernah berputus asa dalam mempelajari seni perdalangan. Okey, betul semua? Okey, yang terakhir. Okey, saya bagi siapa saya nak sebut saya. Shima. Sama-sama sendiri. Syafiqah. Okey, Syafiqah. Datang ke depan. Okey. Okey, siapakah watak tersebut berdasarkan ciri-ciri atas? Okey, ciri-cirinya ialah anak kedua Pak Yasuk, seorang jurutera yang bekerja di Miri Sarawak. Okey, jawapan dia Sulida. Betul tak semua? Pandailah. Okey, yang terakhir. Siapa nak cabut? Pandai lah. Saya. Oh, bagi ingat. Bagi ingat. Bisa tak adil. Okey, jawab. Sangat bertuah. Sangat bertuah ya. Okey, nanti buat tak kan. Sila. Okey, soalan dia, Nora berani mencuba sesuatu yang baru dan tidak takut dengan cabaran walaupun berdepan dengan pandangan negatif orang lain. Apakah perwatakan yang ditunjukkan oleh Nora? Okey, saya rasa dia seorang yang berani. Kenapa kamu kata dia berani? Sebab dia keluar dari zon selesa dia dan cuba sesuatu yang baru. Oh, betul. Tangan Aina. Okey, jadi kamu faham kan tentang watak dan perwatakan dalam cerpen ni? Okey, saya nak minta seorang bagi pendapat boleh? Tentang apa yang berada tentang pada hari ini. Watakkan, sama ada watak yang ditunjukkan ni boleh jadi teladan ke? Okey, Reverend. Apa cakap? Okey, pandangan kamu lah terhadap apa yang kita belajar hari ni tentang watak tu. Contohnya watak tu baik ke untuk dijadikan teladan untuk Pada pendapat saya, watak Nora tu dapat menjadi teladan kepada kita semua sebab dia berani mencuba benda baru untuk mengasah kemahirannya. betul. Okey. Saya rasa semua dah faham kan tentang watak dan perwatakan dalam cerpen yang kita dalami. Jadi saya harap kamu dapat skor dalam peperiksaan nanti. Okey, terima kasih.